Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk saya hari ini ialah selusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu, warisan yang perlu dipertahankan. Saya iaitu Nik Ahmad Kahri bin Nik Khairudin. Nombor matrik saya iaitu P25100913. Sebelum jadinya bahasa Melayu pada zaman kini, saya akan menceritakan asal usulnya macam mana. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia sebenarnya lapan jati dan diri bangsa dan simbol tamadun yang telah lama bertapat di rantau ini. Bahasa ini berkembang melalui berbagai zaman dan pengaruh, dan yang paling menarik, ia turut berevolusi melalui sistem tulisannya. Dalam dokumentari ini, saya akan kongsikan 3 sistem tulisan. Yang pertama, Palawa, Kawi dan Jawi. Diikuti kepentingannya dalam pembinaan identiti bangsa serta 3 cabaran utama yang dihadapi bangsa Melayu masa kini, iaitu dalam pendidikan, media sosial dan pentadbiran. Kita mulakan dengan tulisan Palawa. Tulisan Palawa ialah sistem tulisan terawal digunakan oleh masyarakat Melayu sekitar 4 Masihi. Ia berasal daripada tulisan India Selatan, khususnya keluarga Brahmi, dan banyak digunakan dalam penulisan prasasti atau batu bersurat. Okey, antara bukti penting ialah batu kedudukan bukit dan batu bersurat Talan Tua di Sumatera. Tulisan ini digunakan oleh golongan pemindah untuk tujuan pentadbiran keagamaan. Walaupun hanya digunakan dalam kalangan elit, tulisan Palawa membuktikan bahawa masyarakat Melayu ketika itu sudah mempunyai sistem intelektual dan politik yang teratur. Dalam kata lain, Palawa ialah bukti awal bahawa orang Melayu mampu menyerap pengaruh luar dan menyesuaikan dalam konteks tempatan. Ia menandakan titik mula perjalanan intelektual bangsa Melayu. Seterusnya kita teruskan dengan tulisan Kawi yang muncul sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masihi. Tulisan ini berasal dari Jawa kuno dan dipengaruhi oleh tulisan Palawa dan Nagawi. Kita boleh jumpa bukti penggunaan Kawi pada batu bersurat Pagawuyun dan batu bersurat Ganda Suli. Kawi digunakan dalam sistem pentadbiran, perdagangan dan kesusastraan awam Melayu. Ia juga menandakan hubungan budaya dan ekonomi antara alam Melayu dengan Kepulauan Jawa. Yang menarik, melalui Kawi, banyak kosakata Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu. Contohnya perkataan seperti raja, agama dan bahasa. Jadi, Kawi ini berperanan sebagai jabatan budaya dan bahasa serantau. Ia membuktikan kemampuan bahasa Melayu berinteraksi secara terbuka sampai mengekalkan identiti sendiri. Kemudian munculnya tulisan Jawi hasil daripada kedatangan Islam ke alam Melayu sekitar abad ke-13 Masihi. Tulisan Jawi diadaptasi daripada huruf Arab dengan tambahan huruf khas seperti Ja, Nga, Pa dan Ga supaya sesuai dengan sebutan Melayu. Tulisan ini memainkan peranan besar dalam perkembangan ilmu dan budaya Islam di rantau ini. Ia digunakan dalam pendidikan, pentadbiran, perdagangan dan karya kesastraan. Antara karya agung penulisan Jawi termasuklah Hidayahan Tuah, Taj al-Salatin dan Undang-Undang Melaka. Yang penting, Jawi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran rasmi di Kerajaan Melayu Islam seperti Melaka dan Aceh. Tulisan ini juga mengangkat maruah bangsa dengan nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Kita teruskan dengan kepentingan tulisan Palawa. Tulisan Palawa penting kerana ia menjadi asas kepada sistem penulisan Melayu yang sangat terawal. Melaluinya, masyarakat Melayu mula mengenal cara merekod peristiwa dan mentadbir kerajaan secara tertulis. Ini menunjukkan kewujudan sistem pentadbiran yang tersusun dan tahap intelektual yang tinggi. Contohnya, penggunaan tulisan Palawa pada batu bersurat kedudukan bukit yang saya nyatakan tadi membuktikan bahawa masyarakat ketika itu sudah mencatat maklumat rasmi berkaitan dengan pemerintahan dan keagamaan. Maka, Palawa menjadi lapan awal kemajuan ilmu dan organisasi utama tamadun Melayu. Seterusnya, kepentingan tulisan Kawi. Tulisan Kawi pula penting kerana ia memperkukuhkan hubungan budaya dan bahasa antara masyarakat Melayu dengan dunia luar, khususnya Kepulauan Jawa. Melalui Kawi, masyarakat Melayu dapat mengembangkan kegiatan kesastraan, pertarangan dan pentadbiran dengan lebih meluas.
Selain itu, tulisan ini memperkayakan bahasa Melayu melalui kemasukan istilah Sanskrit seperti raja dan sebagainya. Sebagai contoh, penemuan batu bersurat pagar Wuyong menunjukkan penggunaan Kawi dalam urusan rasmi dan catatan sejarah. Hal ini membuktikan bahawa tulisan Kawi berperanan sebagai jabatan budaya yang memperkukuhkan lagi jati diri bangsa Melayu. Kemudian, kepentingan tulisan Jawi pula ialah tulisan Jawi amat penting kerana ia menjadi wahana utama penyebaran ilmu dan nilai Islam di alam Melayu. Ia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pendidikan dan pentadbiran kerajaan Melayu Islam. Melalui tulisan Jawi, banyak karya besar dihasilkan seperti Undang-Undang Melaka yang kita pelajari ketika sekolah menengah yang menjadi asas pada sistem nilai dan perundangan Melayu. Selain itu, Jawi juga digunakan dalam penulisan surat rasmi dan kitab agama yang menunjukkan peranannya dalam memperkukuh identiti bangsa yang berteraskan Islam dan ilmu pengetahuan. Seterusnya kita lihat pada cabaran bahasa Melayu pada masa kini. Pertama, cabaran dalam pendidikan. Kerja menghadapi tahap penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan pelajar menurun dengan ketara. Ramai pelajar lebih fasih berbahasa Inggeris dan berproyeksi terhadap bahasa Melayu semakin lemah di segi nilai ekonomi. Contohnya, ramai pelajar tak boleh baca atau tulis Jawi dengan betul oleh kerana bahan pembelajaran seperti video atau laman sesawang banyak dalam bahasa Inggeris, menjadikan bahasa Melayu semakin tertinggi. Kalau tak dikalangi, generasi akan datang mungkin sekadar tahu bertutur bahasa Melayu tapi tidak benar-benar merasainya sebagai bahasa ilmu. Okey, yang kedua pula ialah cabaran dalam media sosial. Media sosial memang platform penting tapi juga musuh senyap kepada bahasa buku. Penggunaan bahasa rojak, singkatan atau slogan seperti tak nak, bila-bila atau tak ada semakin normal. Kajian menunjukkan lebih 60% penggunaan remaja tak guna ejaan buku dalam komunikasi digital. Kalau dibiarkan, lama-kelamaan mereka akan hilang kepekaan terhadap struktur dan tata bahasa yang betul. Jadi, penting ada kempen kesedaran dan pengaruh positif dalam penggunaan bahasa Melayu di media sosial. Yang ketiga pula ialah cabaran dalam pentadbiran. Walaupun bahasa Melayu lah bahasa kebangsaan, penggunaannya dalam sektor kerajaan dan swasta masih tidak konsisten. Laporan BBC menunjukkan banyak dokumen rasmi, mesyuarat dan papan tanda masih guna bahasa Inggeris. Contohnya, mesyuarat rasmi dan papan tanda di pejabat masih guna bahasa Inggeris seperti meeting room atau customer service counter. Ini bukan soal larangan tetapi soal jati dan keutamaan. Bahasa rasmi negara sepatutnya mencerminkan maruah bangsa, bukan sekadar simbol di atas kertas. Jadi, penguat kekuasaan dan kesedaran terhadap dasar bahasa perlu lebih tegas, bukan hanya sekadar slogan. Kesimpulannya, perjalanan tulisan Pahlawa, Kawi dan Jawi menunjukkan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa yang hebat dan berpengaruh. Namun hari ini, cabaran yang kita hadapi menuntut tanggungjawab daripada semua pihak, terutamanya generasi muda. Kita tak boleh biarkan bahasa Melayu sekadar bertahan. Kita mesti menjadikan berkembang dan relevan dalam dunia moden. Seperti yang ditekankan dalam kegasan generasi Madani, bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah cerminan akal budi, ilmu dan maruah bangsa. Oleh itu, marilah kita semua mempertahan dan mempertabatkan bahasa Melayu. Bukan kerana ia mudah, tapi ia milik kita, warisan kita, identiti kita sebagai bangsa yang berdaulat. Sekian, terima kasih.